Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Humaira binti Muhammad Amir, wartawan cilik Kemubu TV PSS. Hari ini kami berada di Karnival STI Madani, Sains Teknologi dan Inovasi Ekspor. Karnival ini mempamerkan pelbagai aktiviti dan projek berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Jom kita lihat dengan lebih dekat aktiviti yang dijalankan. Assalamualaikum Puan, saya Humaira, wartawan cilik Kemubu TV PSS. Bolehkah saya ingin menemu ramah Tuan untuk bertanyakan beberapa soalan tentang projek ini? Boleh. Apakah projek atau aktiviti STEM yang dipamerkan di booth ini? Okey, terima kasih. Kau kena pegang Okey, terima kasih adik. Kami daripada Kolej Matrikulasi Kelantan. Kami adalah pensyarah-pensyarah daripada matematik, kimia, biologi, fizik. Okey, apa projek yang kami bawakan? Yang pertama adalah simulator drone. Yang mana pelajar-pelajar boleh merasakan situasi sebenarlah bagaimana mereka menggunakan ataupun memandu drone. Yang kedua, kami ada VR didatangkan daripada Kolej Matrikulasi Kelantan. Jadi pelajar dapat merasa sendiri bagaimana belajar menggunakan video. Contohnya ada subjek biologi, ada subjek kimia. Okey, kemudian kita ada rubuk. Macam mana kita nak mengkaji jarak sudut menggunakan trigonometri. Belajar dah trigonometri? Belum? Belajar berapa ni? 6. Dah 6. Okey, nanti akan belajar. Okey, kemudian kita ada bagaimana kita nak membina bentuk menggunakan matematik, yang mana pelajar perlu menyambungkanlah matematik semua. Okey, kita juga ada kalau dekat sana kita ada VR secara teknologi. Tapi pelajar juga boleh membina VR sendiri menggunakan kotak-kotak terpakai dan mengecatnya, kemudian menggunakan telefon Android untuk merasa perasaan sendiri bagaimana menggunakan VR dalam kelas masing-masing. Bersama-sama saya sekarang, ini pengunjung karnival di sini. Jom kita temu ramah beliau. Assalamualaikum, boleh perkenalkan diri? Boleh, nama saya Fatin Nur Haifa Awatif dan saya berumur 15 tahun, kata 3 tahun ini. Dari sekolah mana? Saya dari MRSM Kuala Kerai di tuan rumah bagi program ni. Apa perasaan anda? Perasaan saya hari ini saya sangat gembira dan sangat teruja sebab memang sudah biasalah MRSM Kuala Kerai ni jadi tuan rumah untuk program-program besar macam ni, tapi program kali ni sangat menarik minat saya sebab dia banyak bagi pelajaran lah kepada saya. Booth mana yang paling menarik minat anda? So far booth favourite saya booth yang main drone tu sebab booth tu dia macam sangat interesting lah sebab saya sebelum ni saya tak pernah pun main drone macam tu. Sama ni tengok orang je kan yang main. So far tu je lah yang favourite saya. Saya Ilham Umin, wartawan cilik Kemubu TV PSS. Saya ingin menemu ramah Tuan untuk bertanyakan beberapa soalan tentang projek ini. Waalaikumsalam. Boleh, nak tanya apa tu? Apakah projek STEM yang dipamerkan di booth ini? Untuk booth kita ni, kita buat pameran untuk drone soccer lah. Okey, drone soccer ni dia adalah kategori sukan. Yang kategori sport yang di mana kita main dia adalah 3 lawan 3. Di mana 3 peserta, satu mencari skor gol yang paling tinggi lah. Maknanya mana peserta yang skor gol paling tinggi dikira sebagai pemenang. Dia sama macam futsal konsep dia.
Game pertama 2 minit, game kedua pun 2 minit. Dia ada separuh masa pertama dan separuh masa kedua. Itu adalah untuk drone soccer lah. So untuk bentuk drone dia lebih kurang macam ni. Ini adalah kelas 20 cm dan untuk official yang biasa kita bawa dekat Korea untuk tandingan official, kita pakai kelas 40. Dia besar sikit. 2 kali ganda besar ni lah. Okey, terima kasih Tuan. Okay, sama-sama. Hai, saya Nabila dari wartawan Cilik Kemubu TV PSS. Jom ikut saya temu ramah doktor di sini. Saya Nino Nabila, wartawan Cilik Kemubu TV PSS. Boleh ke saya tanya, saya ingin menemu ramah doktor untuk bertanyakah beberapa soalan tentang projek ini? Apakah projek aktiviti STEM yang dipamerkan di bot ini? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wartawan Cilik kerana sudi untuk menemu ramah saya pada petang hari ini. Hari ini kita mengadakan projek yang dianjurkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi. Projek ini adalah pameran daripada pelbagai agensi, sama ada agensi kesihatan, pengajian tinggi seperti UMK dan lain-lain. Dia adalah bertujuan untuk meningkatkan minat dan pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang peri pentingnya teknologi dan juga sains. Dengan harapan bila pendedahan telah pun diberikan kepada pelajar, pelajar bersemangat untuk menyambung pelajaran di dalam bidang sains dan mempunyai inovasi untuk menghasilkan satu-satu produk yang berasaskan sains dan teknologi.